kita ada jack lama. Korang jangan buang dulu jack ni. Sebab apa? Kita boleh tukar dia punya kit dia. Nampak? Lagi aku nak tukar supaya dia tidak leaking dan boleh digunakan semula. Stay tuned. Kita nak operate jack ni. Wah. Tengok guys, bocor kau-kau guys. Bocor kau-kau, bocor tampal. Bocor tampal. Bocor tampal. Bocor tampal. Bocor. Dana tengah Darul Iman ni. Tengah Darul Iman dah tak ada. So saya akan buka ni perkhidmatan yang memberi perkhidmatan kepada saya selama, saya ingat dekat 20 tahun tadi. So saya kena buka ni. Kita akan keluarkan ni. Kita tukar getah ni. Tengoklah mana getah yang kita boleh tukar, kita tukar. Okay, let's go.
Berapa saiz dia ni? Abang JJ. Assalamualaikum bang. Tujuh belah. Ding 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 ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Dengki. Ni untuk lapik lutut Lutut nak pakai lama bro. Buka lock. Ini aku beli kat DIY je. Ni macam. Ha. Kan? Awas selesa. Mana tu dengan cerita? Mari saya balik saja.
Dia kalau boleh nak pakai seumur hidup. Ini Jack boleh servis kah kawan? Spring ni pun aku rasa dah low hair lah guys. Aku tak suka, korang lagi tak suka. Apatah lagi yang bekerja dekat dalam bahagian apa aircon, memegang pen dan komputer. Confirm ah, memakai kemeja bertali leher. Percaya sama lu, Rip. Aku pun dulu suka juga kerja macam tu. Tapi aku menyedari diriku bahawasanya aku tidak dilahirkan begitu. Aku dilahirkan begini. Aduh. Bukan tak pernah cuba, dah cuba. Tak boleh belah siut. Orang mesti tak pernah tengok kan dalam dia macam mana kan. So aku tengah buka dalam dia. Andai kata azan waktu Zuhur, aku terpaksa berhenti. Korang pun tak tahu adakah berjaya atau tidak. Tapi korang kena ingat, berjaya ke tak berjaya ke, aku kena pakai Jack ni guys. Ini kawan aku cek makan ni. Nama dia Samdul lah. Nama Jack ni Samdul guys. Aku dah berkawan dengan dia lama ni. Lama guys. Dekat 20 tahun juga berkawan dengan dia ni, Samdul ni.
ini. Biar saja aku begini. Permintaan terakhirku, jangan kau lapaskan. Simpan saja kata-kata, oh, oh, oh. Jangan diucap selamat tinggal. Guys, macam nak buka ni guys. Walah. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Oh. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan kau ucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal. Kepadaku. Apa? Kita tak boleh buka dia, biarkan dulu. Dia mungkin ada pesanan-pesanan terakhir yang perlu dilafazkan kepada kawan-kawan dia di dalam ni. So kita biar dulu. Dia ada mengucapkan kata-kata terakhir sebelum dipisahkan. Yuhuu! Guys, kalau kita terpisah jangan bersedih guys. Lah tahzan. Cakap memang senang. Tapi kau hadap lah seorang-seorang. Kakak. Tapi kan guys, kalau kau ditinggalkan, kau jangan berhenti guys. Kau terus je ke depan. InsyaAllah. Dekat depan tu ada yang tunggu. Hihi. Sebab itulah keluar ayat lah tahzan. Keluarkan minyak dia. Minyak dia, minyak hidrolik. Dalamnya ada minyak tau guys. So minyak ni kerja dia apa tau? Bila kita pam dia naik. Macam barang kita pam dia naik. Gila betul lah. Korang dah makan ke belum? Tapi banyak benda guys. Banyak benda. Kalau kau perhatikan. Pam, itulah kerja sebenarnya. Dia macam piston kan. Aku dulu masa belajar otomotif, aku ingat piston bergerak tau. Cilaka betul. Turun naik je. Kerja paling senang memang piston tu lah. Turun naik. Tapi guys, dia turun naik dia menghasilkan bunyi tau. Bunyi pula. Menghasilkan pergerakan putaran. Memang terror lah yang buat ni. Solut lah. So siapa yang nak ni? Apa nama ni? Oh ni, O-ring ni. Boleh dapatkan di beg kuning. O-ring ni, cerita dia tak adalah panjang sangat nak berjela-jela. O-ring kan, kedap lah. Jangan bagi minyak jangan tu. Jangan lepas. Apa kau nak cerita panjang berjela-jela benda ni? Sekarang kalau aku tak cerita, AI marah pula. Udah. Tapi yang paling best kan, ni buat renungan bersama lah. Kalau kau pernah dengar, kau istighfar lah. Kalau kau tak pernah dengar, kau renung-renungkan. Tukang kayu kerja, katok kan. Katok tu pukul lah kan. Buat sini. Katok. Daripada pagi sampai petang. Malam dia melepek dah, penat dah. Gaji berapa? 1 bulan 1,500. Boleh lah buat survive. Tapi kan, Ketua Hakim Negara kan, katok 2 kali je. Time datang, korang semua bangun, dia katok. Sila duduk. Semua orang duduk. Pun perbicaraan berlaku. Bicara. Dia katok lagi sekali. Ketekang. Semua bangun, kita bersurai.
Gaji berapa guys? Kau fikir sendiri gaji berapa? Ketua Hakim Negara. Jadi guys, kesimpulan dia apa guys kat situ guys? Kalau budak keluar tadi tahu kesimpulan dia, orang yang dah tua tu tak tahu, aku pun tak tahu nak cakap lah. So biarlah ayat tu tergantung macam tu. Untuk renungan bersama sebelum korang makan tengah hari ataupun masuk kerja lepas tengah hari. Sambil menunggu waktu Zuhur ni kan. Okay guys, benda ni okey, ni minyak dia. Minyak dia bau apa lah? Dia yang pasti tak macam bau air mani kau lah. Minyak dia warna kuning kan macam ni. Walaupun dia tak apa ni, walaupun dia tak seperti enjin, tapi dia tetap kotor guys. Itulah hati kita guys. Kalau hati tak pernah suci guys, pasti kotor guys hati kita. So kita kena cuci lah. Macam nak cuci, pergilah masjid kan. Pergilah sembahyang berjemaah, baca Quran, barulah hati kau suci. Mustahil lah kau hidup sepanjang hidup kau tak pernah bersihkan hati kau tu. Memanglah kau baik. Siapa cakap kau baik? Siapa ngaku kau baik? Renung-renungkanlah kalau mengaku kau baik guys. Orang baik pun tak mengaku baik guys. Pesan-pesan lah kat remaja-remaja sekitar kita ni. Kita pun mandi berapa kali sehari? Pagi sekolah nak kena mandi, balik kerja nak kena mandi, tapi hati tak nak bersihkan. Nanti aku nyanyi korang semua lari. Aku dah tak pandai nyanyi. Ubat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga bergaul dengan orang-orang soleh. Itu liriknya aku tak berapa nak terror lah. Korang boleh google lah tu. Salah satunya, jika engkau melakukan, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan. Tapi cerita P. Ramlee yang aku paling syok kan, yang cerita Ahmad Al-Bab lah. Dia cakap apa dengan bapak dia? Kebahagiaan dan kekayaan bukan datang kepada bapak. Aduh, aku tergelak-gelak je bila aku teringat dialog tu. Lepas tu dia siap sama bapak dia. Bapak ni tak baik lah. Bapak sepatutnya bertaubat, dia sembahyang, sudah tua, sudah mau mampus. Aduh, itu memang lawak gila lah. Kau ajar lah. Okay, sambil-sambil aku buat ni, kita nak tukar o-ring ni. Berceloteh lah. Kalau diam aja pun korang bosan juga kan. Korang scroll aja. Kita cuba buka lagi. Kita ketuk-ketuk dulu, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terbujur badan dan kedinginan. Ini kalau tak boleh buka guys, aku terpaksa pergi engineering guys. Dekat engineering tu dia ada satu spana besar bapak tau. Spana besar bapak tau dekat engineering tu. Selampit je dibuka.
Tak ada yang jawab ke? Apa? Apa? Banyak-banyak ikan apa yang jantan? So aku cuba letak kat sini. This idea. Cuba je lah, mana tahu boleh. Kalau tak boleh, memang aku bawa engineering. Aku suruh dia buka ni. Tujuh belas. Batuk pula. Oh, ring ni kena letak kat depan. Rahim, kau jaga ring ni. Rahim. Sebab apa nama dia Rahim? Sebab dia macam rahim lah. Rahim tu menjaga kan? Menjaga. So, aku tak sini. So, aku kena bawa macam ni. Kita baca bismillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai besi yang turun daripada langit, engkau mendengar perintah manusia, kerana manusia adalah biskit. What? Oh alah, yang pusing bawah guys. Guys. Aduh. Macam mana lah tak kelakar ya? Ni boleh buka ni guys. Oh, dekat situ Nampak gayanya kat sini tak ada o-ring ni. Dia trip je kat sini. Oh, adalah. Saya jumpa o-ring yang pertama guys. Saya jumpa o-ring yang pertama. Di mana dia? Okey, mula-mula kita buka o-ring yang pertama dia. O-ring yang pertama dia adalah di bahagian depan ni. Yang saya gagal buka ni, tak apa. Buka ni sebab kita nak tunjuk sepatutnya boleh buka atas ni. So kita yang ni stay. Yang ni stay kan. Kat sini pun kita dah nampak o-ring dia. So memang kita perlu tercabut lah guys. Perlu cabut supaya kita boleh nampak o-ring kat sini. Tak kisahlah cabut bawah ke cabut atas ke.
Ikut kau punya selera lah. Dia kerja dia macam tau. Dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Lama-lama dia naik. Ramai yang tengok O-ring ni. Tak beli atau tidak. Seperti korang lah. Asalkan korang bahagia. 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 Sedamai Taman Firdausi. Ni guys, O-ring dia guys. Dia dalam ni tau. Orang boleh tengok kat sini. Macam-macam ada. So saya nak buka O-ring yang pertama ni. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih, limpahan kasih. Lembut je. Tak apalah guys. Kita ukur je lah guys. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum, serbak kasturi, mengharumi. So kita kena bersihkan sebelum kita letak O-ring baru guys ya. Limpahan kasih, sayang sejati, seharum, termerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya, damainya, keluarga yang bahagia, itulah idaman. Tadi aku tak suka bunyi benda ni lah guys. Tension tau bunyi benda ni. Korang pun tension kan? Sat lagi kau ada senyap. Aman dunia. Sabar. Okey. Adakah ini O-ring je? Sebelum kita pasang O-ring ni guys, kita kena ukur dulu tau. Korang jangan main pasang aja. Tapi korang buat ke? Korang ambil tahu je lah ya. Okey, tak apa, temankan saya. Bolehlah bagi tahu kawan-kawan, kawan-kawan mekanik kita. Kawan kau yang kawan mekanik, bagi tahulah. Boleh servis jack ni. Apa nama jack ni? Siapa tu lupa nama dia. Sama guys. Nampak tak perbezaan yang baru dengan yang lama? Yang lama tak berkilat, yang baru berkilat. Itu biasa. Kau beli motor baru pun berkilat kan? Kau beli motor lama, lama-lama berkilat. Haram. Kau nak kilat boleh, kau pergi polis balik. Okey, kita kena letak grease. Kita letak grease. Rubber grease tau. Rubber grease. Wong Fifo. Wafeng ba. Wafeng ko. Bahasa Jepun dia. Bahasa Jerman dia lupa lah. Dulu aku belajar bahasa Jerman. Yang aku tahu Guten Tag. Main nama Azmi. Ich liebe dich. Weh, dulu masa nak exam Jerman, aku tampal semua. Hafal. Baik. Habis je. Habis semua hilang. Ilmu-ilmu sekali hilang. Tak ingat satu benda pun. Yang aku tahu, Guten Tag pagi. Guten Tag. Sapu grease. Supaya melancarkan perjalanan. Macam kita lah. Kalau si Levis tak ada grease, macam mana kau nak masuk? Tak boleh kan? Kena ada cecair. Itulah Allah jadikan. Bukan sia-sia setiap perkara yang Allah jadikan. Even kau kena malang hari ni, bukan sia-sia. Kau untung hari ni, bukan sia-sia. Kau gembira hari ni, bukan sia-sia. Kau sedih hari ni, bukan sia-sia. Tiada perkara yang sia-sia Allah jadikan. Segugur daun, besok daun tu nak gugur jatuh ke mana, Allah dah tahu guys.
Ah, sejujur mana kata-kata. Pastikan dalam ni bersih lah ya sebelum nak bubur ini. Yelah, ada orang ni kan kerja lasak. Mestilah dia masuk. Orang nak makan. Masukkan. Macam ni. Bismillah. Nah, bau bagus. Masuk. Kita kena tengok yang kat dalam ni pula guys. Cari bekas bersih sikit guys. Kau tengok guys. Kau tengok guys. Betapa kotornya guys. Beginilah kita jika kita tidak mahu bersihkan. Aku dah nampak dah orang yang kedua. Orang yang kedua ada di sini. Tak apa guys, kita baraikan je guys. Oops. Aduh guys, dia climax. Cilakai betul. Betul lah. Kan dah cakap dah. Saya sekorang lah ni. Oh, dalam ni ada adjuster lagi guys. Saya ingat ni tak payah buka kot. Woi, aman dunia guys. Denny. Daniela Denny ke? Aku tahu korang punya size besar ni kan. Ni size standard. Standard.
Hmm. Dikocok-kocok, dikocok-kocok. Comel setia. Kau buka kau tidur ke kau tengok aku comel? Macam boleh buka. Tapi kenapa dia berhenti kat sini? Okay guys. Dia kena gosok guys macam ni guys. Gosok ni. Yang kat karat ni kena gosok. Kau jangan kau jangan ingat aku ngajar benda lain. Nah, ni. Kena gosok ni. Oh, berkilat. Dalam plastik ni ada o-ring ya. Macam pam. Macam pom. Dulu orang panggil pom. Macam pam angin lah, pam angin. Tengok kat sini. Ada ni guys. Ada ni. Ni. Benda ni. Yang putih ni. Terbaik lah. So korang boleh tag lah kawan-kawan korang. Janganlah buang jack ni. Boleh repair balik. Dia dekat sini. Tepat. Dia masuk sini. Dia masuk kat belakang ni. Kedudukan dia begini. Memang sama size guys. Memang ni set dia lah. So once dah buka, memang korang tak nak repeat balik lah. Tepat kena terus lah. Maksudnya korang kalau kau dah buka macam ni, takkanlah kau nak pasang balik. Beli pasang yang baru. Mungkin ada klip kat sini. Ada ya. Macam ada pin kat sini. Tak ada pin guys. Macam boleh buka. Kenapa tak boleh buka? Mungkin ketuk je kot. Tapi tak apa kot. Function dia cuma nak pegang benda ni. So aku nak gosok dulu. Gosok guna auto. Guys, kalau korang jadi kereta kan, bahagian mana kau nak jadi guys? Bahagian piston? Bahagian piston kerja senang. Tapi tebabom. Bahagian steering? Bahagian steering hari-hari kena raba. Bahagian tayar? Wah, itu kerja kotor guys. Tai anjing, tai kambing semua kau langgar.
Okay. Sudah azan guys. Gua kena gerak dulu. Kita solat dulu. Nanti kita sambung balik. Ada Bang Jago, ada Bang Jago, ada Bang Jago. Sambung gosok. Kita gosok, kasih kilat. Ini geris dah. Sambung gosok lagi sikit. Lepas tu dah lah. Ni kalau nak kilat kena pakai mesin ni. Gosok, jangan tak gosok, gosok, jangan tak gosok, gosok, jangan tak gosok. Sampai berkilat wajahmu. Gosok, jangan tak gosok, gosok, jangan tak gosok, gosok. Jangan tak gosok, gosok. Sampai berkilat wajahmu. Kocok, 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 kocok. Kocok, 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 kocok. So, kasih kilat guys. Jangan terlalu kuat sangat, nanti berlaku kesan cala. Terlayang-layang saja. Benda ni yang apa o-ring keliling dia naik turun, naik turun, naik turun ni. Benda ni benda kepala dia. Nampak tak guys? Masuk kasih halus. Jangan ada hitam-hitam macam ni. Kita kocok-kocok gini guys. Gosok, jangan tak gosok, gosok, jangan tak gosok. Gosok guys. Bab. Gua pula yang kenyang. Gosok macam ni. Bagi dia berkilat. Macam perah-perah macam ni. Nampak guys. Agak-agak dah macam berkilat sikit. Kilat tak guys? Boleh lah. So, sikit lagi. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala kulli khaibin kulli. Jangan salah fikir guys, jangan salah fikir. Jangan salah fikir guys. Memang macam ni cara gosok dia. Oh, nampak macam berkilat sikit ya. Berkilat sudah guys. Kilat.
Kalau nak dapatkan betul-betul kilat, kena masuk mesin guys. Masuk mesin lah, mesin. Bawa pergi mesin. Oh, berhasil juga kekilatannya sekarang. Kita bagi auto solid sekali lagi. Guys, ni dia punya O-ring dia guys. Tak faham guys. Patutnya benda ni berkilat guys. Kenapa benda ni tak berkilat? Mengapa aku tewas dalam perjumpaan? Macam dah okey lah. So kita ambil O-ring yang kedua dalam ni. Ni dia guys, O-ring dia. Ni dekat sini guys. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qawmi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Masuk ke sini ya. Macam mana saya perlu masukkan benda ni?
kisahkan. Okay, dah masuk guys. Okay. Gigi sikit. Kat sini. Sampai sini. Uish. Tak bisa ni guys. Wow. Macam tak boleh masuk lah guys. Okay. Ini besar sangat lah ya. Apakah ada yang kecil dalam ni? Oh, tiada guys. Nampaknya tiada yang kecil. Ini saiznya terlalu besar guys. Kita pakai balik yang lama ni. Yang tu tak boleh masuk guys. Kecil. Besar. So, saya pakai balik yang lama ni. Macam dah kembang sikit ni. Kembanglah kembang. Kembanglah kembang. Kembang kembang kembang. Kembang kembang. Okey. Kembang tapi boleh. Sejujur mana kata-kata. Bersihkan sikit dalam ni. Yang tu kembang yang ni besar guys.
Nampak macam sama, tapi dia besar. Dia besar sikit, tak boleh masuk. Kita lap ni. Oh, ini macam meriam guys Macam meriam ni. Tengok guys, kotor gila lah. Kotor. Habuk-habuk yang telah berkumpul bertahun-tahun lamanya. Sikit lagi bersihkan. Okay. Sebelum kita masukkan ni, batang padu ni. Grease. Ni. Okay. Dah hampir selesai guys. Tengok ni. Degai ni sama. Kalau sama kita pasang. Kalau tak sama, kita pasang balik yang lama. Banyakkannya adalah sama juga. Banyak sama lah daripada tak sama. Okay. Ni. Kotor guys Macam apa? Okay. Siap guys. Mana boleh saya ingat?
Sini. Kurang tebal. Kurang tebal. Kat dalam ni ada getah ke ya? Yang ini yang kat dalam ni kena pandai-pandai lah. Macam nak keluarkan dia. Agak susah nak keluarkan ni. Saya pakai benda tajam. Kenapa sengit ni? Dia macam ni. Dia bagi ada berapa, 2 ke 3 kat sini. Tapi yang sama 1 je. Oh, ada 2 guys. So ada 2. Macam besar. Kecil-kecil sangat. Kecil sangat. Oops. Sekali dia melompat lah guys. Yang kedua. Okay, masuk. Hello. Okay, masuk elok di situ. Sedap. Jadi pudding yang sama kita baru keluarkan tadi. Pun kita terus boleh ukur kat sini. Ukur kat batang dia. Batang dia tadi keluar kan. Ni batang dia. Kecil guys. Boleh kita boleh ukur kat sini terus. Nampaknya kecil lah. Ada ke tak ada ya? Kita tengok. Besar sangat.
Oh, nampaknya macam tak ada mungkin ni, tapi terlalu besar bagi saya. Besar sangat, kecil sangat. Itu mana satu pilihan anda? Tu saya pilih yang besar lah. Yang besar ni longgar kecil sangat. Ini terlalu fit. Nak masukkan guys. Keluarkan balik. Dia besar Dia besar. Dia kecil tapi dia punya apa ni? Lingkaran dia tu gemuk, dia gemuk. Radius dia kecil tapi lingkaran dia tu gemuk besar. Yang ini lingkarannya besar pula. Macam macam ni. Nyamuk pun nak main lah kat sini. Ni dia bukan saiz dia tak boleh masuk. Aduh, patutlah. Yang lama ada lagi. Terus masuk. Okay. Tak boleh masuk. Yang kedua. Dia ada dua. Ada dua Satu atas, satu bawah. So, function plastik tu untuk apa? Kita masukkan je. Ui, keras. Ni macam mana nak masukkan ni? Oh, monitor kata macam gitu. Wait. Mungkin diorang masa nak masukkan ni, diorang ada mesin ke apa ke, cara dia nak masukkan.
Hmm. Hmm. Ini tiga pandang terbang. Kaulah aku terusir berdengung. Cantik. Okey, cun. Bubur grease kat sini. Rubber grease. Pak orang mata merang. Siapa cakap padu ni? Zamri Abdullah. Padu. Betul Zam. Padu. Terkebil-kebil buat padu. Kita ada. Barang ada. Kita boleh buat. Okey. Selesai. Kita akan pasang dekat dia punya rumah dia tu. Buaya kita. Kucing. Okey. Buaya kita ni. Boleh dah, boleh repair dah. Ada kit je. Kit je. Kat beg kuning tu ada. Boleh klik kat beg kuning. Kita ada kit. Cuma ada benda yang oversize lah. Ada satu dua benda yang oversize. So tak boleh nak guna lah. Ada mana tu? Ada mana? Ada bengkel kah? So saya akan letak dekat dia punya rumah tu. After this, we can try. Esok kot kita try. Oleh kerana masa mencemburui esok lah. Masa mencemburui kita lah. Dia macam ni tadi. Mana? Mana bapak dia tadi? Bapak dia. Okey, ni bapak dia. Bapak dia macam ni. Okey. Ada spring di sini. Lepas kita masukkan ni clip. Okay, just nice. Satu ke sana, satu ke sinun. Spring dia. Bahagian yang mencabar dah datang. Kano ni bro.
Kena ni. Masuk, 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 masuk angin, keluar asap. Jika kau fikirkan kau boleh, kau mampu melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Macam mana ni guys? Memang. Let's go.